Okey, Alhamdulillah hari ini hari yang begitu berbahagia sekali dalam sesi Ramah Mesra bersama dengan pemandu P-Hailing, E-Hailing dan juga pemandu teksi kita. Saya nak ucapkan tahniah kepada Majlis Agama Islam Malaysia Persekutuan bersama saya pada hari ini Datuk Nizam dan juga sahabat rakan-rakan termasuk daripada Jabatan Agama Islam Malaysia Persekutuan dan juga PPZ Mawib dan juga Persatuan Pekerti. Jadi hari ini kita seperti mana yang kita telah lancarkan pada Ramadan yang lalu, iaitu Barakah Pit Stop. Kita menyediakan kemudahan kepada pemandu P-Hailing kita, E-Hailing termasuk pemandu teksi kita untuk mereka boleh singgah, berehat, ada sedikit makanan, minuman yang dioperasikan oleh Pertubuhan Pekerti yang dibiayai oleh Mawib. Dan ini satu kerjasama yang sangat mantap dan kita dapat maklum balas daripada semua sambutan yang sangat menggalakkan. Alhamdulillah kita telah bersetuju untuk menambah lagi Barakah Pit Stop ini di beberapa tempat yang lain dan doakan semoga usaha ini dapat memberikan manfaat yang lebih banyak kepada warga P-Hailing, E-Hailing, pemandu teksi kita. Alhamdulillah hari ini 100 orang penerima yang kita bagi yang kita berikan insya-Allah RM100 dan juga minyak hitam. Dan selain dari keseluruhannya RM99,000 lah ya kepada mereka. Selain daripada itu mereka boleh datang nanti kat sini ada kemudahan, ada minuman, ada makanan, itu kita teruskan. Jadi saya dah try tadi isi minyak hitam kereta dan juga motor. Alhamdulillah walaupun nampak kecil tapi saya rasa besar maknanya kepada pemandu-pemandu P-Hailing dan E-Hailing kita. Nama saya Muhammad Afif Ismail. Saya duduk di perumahan Pantai Permai, Pantai Dalam. Saya dah buat Shopee Food selama 5 tahun. Sebelum ni kita orang akan singgah rehat tak tentu, kadang-kadang tepi jalan, kedai-kedai yang kita nak ambil order tu lah, kita tunggulah, kita berehat tepi jalan je lah. Pandangan saya untuk daripada mula lagi memang kita orang perlukan satu pit stop untuk rider. Mana pit stop tu kita perlukan untuk rider berehat, charge telefon. Bila ada satu Barakah Pit Stop dekat majlis wilayah ni, alhamdulillah lah, dia macam tinggal untuk rider di sekitar lembah wilayah persekutuan lah. Okey, saya wakil daripada rider nak mengucapkan terima kasih kepada Mawib yang menjadikan satu pit stop untuk rider, dan saya berharaplah lepas ni mungkin di setiap parlimen akan buatkan satu pit stop, sebab rider ni kadang-kadang dia tak berjalan besar, dia akan berjalan secara berdekatan kawasan. Mana setiap parlimen akan jadikan satu pit stop lah untuk rider-rider berehat. Okey, saya ingin ucapkan terima kasih, berbanyak-banyak terima kasih kepada Mawib yang sentiasa memberikan kerjasama, kolaborasi dengan dengan kita dan memberikan bantuan lah, bantuan berbentuk sumbangan untuk kita menyumbangkan kepada masyarakat lain yang memerlukan ni. Dan insya-Allah kepercayaan yang diberikan oleh yang berbahagia Datuk, pengurusi dan juga Datuk CEO dan timbalan CEO dan semualah pada Mawib, insya-Allah kita hargai dan kita akan jaga amanah, insya-Allah. Usaha ini mencerminkan komitmen Mawib dalam menyantuni masyarakat serta memastikan zakat dimanfaatkan kepada mereka yang memerlukan.